This is my first ever Rolex! Bukan parcel biasa-biasa guys. Hari ni I nak unbox my first ever Rolex! I beli Rolex ni a few days sebelum my birthday and I beli from Rolex Pavilion KL. Let's unbox! This is actually a gift for myself. So I dah tak tahu nak beli apa untuk birthday I. Bismillahirrahmanirrahim. So this is the box. Box dia macam leather. Leather ke PVC. So dekat belakang ni dia ada tulis Rolex SA Genève Swiss Oyster ME Co. Are you guys ready? Tada! Ni dia I punya Oyster Datejust 31 two-tone. Bracelet is Jubilee. Dial dia adalah silver with a diamond markers. And surprisingly, I baru tahu yang Rolex punya warranty hanyalah 5 tahun sahaja guys. So lepas 5 tahun kalau jam korang rosak, korang kena bayar. Let's try. Cantik ke tak guys? I memang orang yang tak tahu macam mana nak appreciate jam. One day kalau I nak pre-love, orang tahu jam I ni tak pernah pakai. So far, I dah beli 3 minggu, I tak pakai lagi. Sebab I memang tak suka jam. Okay, I rasa Rolex ni masa korang nak beli je korang excited. Bila dah dapat, korang rasa macam biasa je nya. So, kita simpan je lah dia So that's all. Thank you for watching. Lepas ni korang nak I unbox apa lagi?